3 perjalanan paling nekat untuk ke Mekah. Nombor 3, nampak sangat mustahil. Pertama, berjalan kaki. Dua saudara dari Malaysia telah nekat untuk menjayakan misi Haji 2025 mereka dengan berjalan kaki ke Mekah. Perjalanan mereka bermula di kampung Cangkak Lobak, Bagasserai, Perak dan Alhamdulillah sasaran mereka untuk tiba di Arab Saudi ketika Ramadan sudah kesampaian sekaligus dapat meraihkan Aidilfitri di negara berkenaan. Kedua, berbasikal. Tahukah anda ada satu pasangan dari Malaysia yang telah berjaya melakukan pengembaraan ke Mekah dengan menaiki basikal? Dengan berbekalkan RM1,900 sahaja, mereka berbasikal keluar dari Malaysia. Mereka telah menulis suka dan duka pengembaraan mereka dalam satu buku yang bernama Ustazah Basikal. Yang bercita-cita nak ke Mekah, sila hadirkan diri dan ucapkan insya-Allah terima kasih. Ketiga, naik rakit. Dua pemuda dari Indonesia menggemparkan masyarakat Indonesia kerana mahu ke Mekah menaiki rakit. Lebih unik, rakitnya diperbuat daripada botol air. Dengan cerita pengembaraan mereka terpaksa ditangguhkan kerana rakit nak tenggelam sebelum memasuki lautan. Tak kena badai laut lagi dah nak tenggelam. Hahaha.